Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan perkongsian ekonomi komprehensif serantau RCEP perlu dimanfaatkan sepenuhnya bagi menjamin keamanan berkekalan serta kemakmuran berterusan di rantau Asia Pasifik. Berucap pada sidang kemuncak RCEP ke-5 sempena sidang kemuncak ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur, Anwar berkata perkataan itu kini berada di fasa penting untuk memacu hala tuju ekonomi serantau pasca pandemik. Beliau turut mengalu-alukan minat beberapa negara baharu seperti Hong Kong, Sri Lanka, Chile dan Bangladesh untuk menyertai Pakatan Perdagangan terbesar dunia itu yang merangkumi 30% keluaran dalam negara kasar, KDNK dan populasi global. Senada dengan itu, Presiden Indonesia Prabowo Subianto menggesa ASEAN memperhebat integrasi serantau dan menjadikan RCEP sebagai platform utama memperkukuh perdagangan berasaskan peraturan di Indo-Pasifik. Tegasnya ASEAN perlu memperkukuh kerjasama dan menjadikan RCEP asas kekuatan serantau bagi memastikan Indo-Pasifik terus menjadi enjin pertumbuhan dunia. Beliau turut menekankan kepentingan tenaga hijau, keterangkuman ekonomi dan kerjasama erat antara kerajaan serta sektor swasta bagi menjamin kemakmuran jangka panjang. Dalam perkembangan lain, Malaysia dan Korea Selatan menegaskan komitmen memperkukuh hubungan dua hala sempena ulang tahun ke-65 hubungan diplomatik kedua-dua negara berasaskan perkongsian strategik yang dimeterai pada 2024. Komitmen itu dizahirkan dalam pertemuan antara Anwar dan Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung di luar sidang kemuncak ASEAN ke-47 yang membincangkan kerjasama dalam perdagangan, pelaburan, pertahanan, infrastruktur, bandar pintar serta sektor baharu seperti AI, teknologi hijau dan ekonomi digital. Anwar turut mengucapkan selamat maju jaya kepada Lee atas penganjuran sidang kemuncak APEC 2025 hujung Oktober serta menghargai sokongan berterusan Korea Selatan dalam memacu pertumbuhan mampan serantau.